2 poin kena elak supaya tak terjerat sendiri. Ada di antara kita suka asyik menyalahkan kesilapan orang lain untuk menutup kegagalan sendiri. Ini adalah satu kerugian yang besar. Percayalah, pada apa yang Danny nak sharekan, mana tahu kunci ayat ni dapat membuka minda anda. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua, dan tonton video ni sampai habis kerana ia mungkin dapat mengubah hidup anda. Ada 2 sebab anda perlu ingat. Yang pertama, tahukah anda kemarin adalah hadiah yang terbaik pada kita, sebab hari ini kita masih bangun, boleh tahu dan belajar dari kesilapan sendiri. Kesilapan atau kegagalan ini adalah ujian Tuhan pada kita. Untuk berjaya dalam kehidupan kita, tiada yang sempurna. Kita semua ada perkara yang hanya terbaik yang kita mampu. Ada tak perlu putus asa atau segan dengan perkara ini. Rintangan yang diberi oleh Tuhan adalah untuk menjaga kita lebih menghargai setiap pemberian olehnya. Kedua, abaikan hasutan dan lelehan anda. Sebab benda ni tak dapat membawa mana-mana apa-apa pun. Jangan membazir masa. Dan benda macam ni, anda hanya perlu peningkatkan pendirian serta mencari peluang yang lebih bagus. Sebab kehidupan anda adalah milik anda, bukan orang lain. Untuk anda sendiri patut bangkit dan majukan diri anda supaya kehidupan lebih bermakna. Kalau anda nak tahu mengapa dan bagaimana Dennis boleh bertempat serta membantu lebih ramai orang di luar sana berjana impian, cepat, kalau nak tahu macam mana, komen nak kat orang komen atau pergi profile Dennis, klik link bio atau get offer, masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let's join Dennis.